Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Kerajaan naikkan kadar SARA dalam tempoh terdekat. Anwar. Kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas rahmah SARA dalam masa terdekat sebagai usaha membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata langkah itu diambil selepas kerajaan mengambil kira maklum balas dan terintihan rakyat. Meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini, walaupun kita beri sumbangan tudah rahmah STR, SARA di Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin bagi bonus tinggi kepada pejabat awam, adakah selesai masalah? Belum. Kerana itu kita dengar rintihan rakyat dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan naikkan lagi SARA untuk rakyat semua. Baru-baru ini Perdana Menteri berkata kerajaan Madani akan terus memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat termasuk STR dan SARA jika keadaan ekonomi negara mengizinkan. Beliau berkata perkara itu dibincangkan bersama Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican dan akan dipertimbangkan dalam Pembentangan Belanjawan 2027.